Buat laser Q-switch, nanti kulit jadi nipis ke? Mitos ni ramai yang percaya. Tapi, betul ke? Hai, saya Dr. Syabila. Okey, Q-switch laser ni sebenarnya target pigmen gelap dalam kulit. Contohnya seperti melasma, freckles ataupun sunspots. Ianya pecahkan pigmen dari dalam kulit, bukan kopek kulit luar. Tapi, kenapa selepas buat Q-switch laser, kulit akan jadi kering ataupun ada menggelupas sedikit? Itu normal. Biasanya kulit tengah healing dan tengah buang sel-sel kulit mati. Biasanya, lepas 1 hingga 3 hari, kulit akan back to normal. Lepas rawatan Q-switch laser, penjagaan kulit sangat penting untuk elakkan iritasi, untuk cepatkan penyembuhan dan juga untuk pastikan hasil rawatan kekal lama. Apa yang kena elak? Nombor 1, jangan terdedah kepada cahaya matahari secara langsung sekurang-kurangnya seminggu lepas rawatan. Yang kedua, jangan scrub atau exfoliate atau buat facial secara kasar. Yang ketiga, jangan pakai produk aktif. Dan yang keempat, jangan picit, garu atau kupas kulit. Biarkan sel mati tanggal sendiri untuk elakkan parut. Dan jangan elakkan daripada berpeluh banyak. So, selepas rawatan Q-switch laser, wajib pakai pelembap, wajib pakai sunscreen dengan SPF 30 dan ke atas dan juga pencuci muka yang gentle.